kereta punya pinjaman high purchase berbanding dengan rumah. Mortgage. Rumah 4%. Dia kata aku beli beza 3% je. So kereta lagi bagus. Tak juga. Kalau tengok logik kereta ni memang dicagarkan kalau high purchase dicagar memang ownership of the car tu masih bank punya. So maknanya kalau tak bayar dia boleh tarik. So bank patut rasa secure. Tapi bank tu kereta tu boleh bawa keluar. Boleh bawa pergi Thailand, kita boleh sell for parts. Rumah tak boleh kencuit. Tapi kenapa kadar pinjaman kereta lebih rendah? Nampaknya lebih rendah berbanding dengan rumah. Jawapan dia adalah tidak. Sebab 3% tu adalah simple interest. Tapi kalau you Google simple interest to effective rate calculator ataupun flat to effective rate calculator, you keluar, you akan nampak satu calculator ni, you letak je apa-apa figure, total loan tak kisah, letak 5 tahun atau 9 tahun. Kita selalu beli kereta pakai 9 tahun, letak 9 tahun. So letak 9 tahun kat sini, interest rate yang diberi kepada kita 3.2%. Kita calculate nampak 5.84%, which is higher dan rumah.